Pakcik ni test dulu okey ke tak? Biasa dekat sini, test pakai tangan saja. Kalau okey, baru beli. Tengok, likat dan pekat minyak dia. Kalau korang rasa ini minyak terpakai, salah Inilah minyak yang wajib ada dalam rumah mereka. Sebenarnya ini ialah mustard oil. Minyak yang diekstrak dari biji sawi. Bagi diorang minyak ni wajib ada sebab aromanya yang tajam dan pedas. Inilah biji sawi tu. Jom kita tengok pembuatan minyak ini tapi secara kecil-kecilan je lah. Sambil Atuk terangkan serba sedikit maklumat yang mungkin korang nak tahu. Pertama sekali, sawi yang digunakan ini ialah sawi hitam. Sebenarnya ada 3 jenis biji sawi, yang kuning, yang coklat dan yang hitam. Tapi yang hitam ni lah yang paling pedas sekali. Mesin ni akan perah sampai kering sampai keluar semua minyaknya. Okey, inilah hasilnya minyak sawi tadi yang siap diperah dan disimpan. Dah boleh tuang masuk ke dalam tin. Siapa nak beli boleh datang beli.